Dalam tempoh 10 tahun, kerajaan akan meningkatkan langkah menggalakkan wanita kekal atau kembali bekerja melalui penyediaan kemudahan dan sokongan diperlukan. Ramai wanita kini berjaya sebagai usahawan dan turut bersaing sengit dengan golongan lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najihah Patricia binti Edi Norasi. 2024 269674. Saya Nur Hidayah 2024 406 932. Saya Nur Izzahani Aina binti Hamduddin 2024 805 274. Saya Aisyah Kristina binti Razali 2024 439 118. Dalam video ni, kami akan membincangkan peranan wanita sebagai usahawan dalam ekonomi Islam, cabaran yang dihadapi serta panduan Islam dalam keusahawanan. Bayangkan seorang wanita Muslim bernama Aminah. Aminah ni bukan siapa-siapa yang luar biasa. Dia cuma seorang wanita biasa yang ada impian nak berniaga dan bantu ekonomi keluarga. Macam ramai wanita lain juga, Aminah nak ada pendapatan sendiri dan tak terlalu bergantung kepada orang lain. Tapi dalam perjalanan dia, Aminah ni selalu berdepan dengan pandangan masyarakat yang anggap wanita ni susah nak berjaya dalam bisnes. Ada yang kata wanita cepat penat, emosi atau tak boleh fokus sebab perlu urus keluarga. Pandangan-pandangan macam ni membuatkan Aminah merasa ragu-ragu dengan kemampuan dia sendiri. Sebenarnya, kalau kita tengok dari sudut ekonomi Islam, wanita ni memang ada kedudukan yang jelas. Islam membenarkan wanita untuk bekerja, berniaga dan juga memiliki harta sendiri. Malah, sejarah Islam sendiri menunjukkan wanita pernah menjadi usahawan yang sangat berjaya. Jadi, kajian yang telah kita orang lakukan ni adalah untuk kita memahami dengan lebih mendalam tentang peranan wanita sebagai usahawan, cabaran sebenar yang mereka hadapi dan juga bagaimana prinsip ekonomi Islam boleh jadi panduan dalam dunia perniagaan. Bila kita cakap tentang keusahawanan dalam ekonomi Islam, ia bukan sekadar soal untung atau rugi. Ia juga tentang tanggungjawab sosial dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, mari kita bincang tentang peranan dan kepentingan wanita dalam ekonomi Islam. Wanita usahawan sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi dan pembangunan masyarakat. Contohnya, apabila seorang wanita menjalankan perniagaan, dia bukan sahaja menjana pendapatan untuk diri sendiri, tetapi juga membantu ekonomi keluarga secara langsung. Pendapatan yang diperoleh boleh digunakan untuk menampung keperluan asas seperti makanan, pakaian, bil, utiliti dan perbelanjaan harian lain. Selain daripada itu, wanita yang membuka perniagaan juga mampu mencipta peluang pekerjaan kecil-kecilan. Misalnya, mereka mungkin mengambil pekerja sambilan, menyediakan latihan kemahiran atau membantu orang sekeliling yang memerlukan sumber pendapatan tambahan. Dalam beberapa kajian juga menyatakan bahawa wanita cenderung menggunakan pendapatan mereka secara bijak untuk keperluan keluarga dan persekitaran sosial. Ini menunjukkan bahawa wanita usahawan bukan sekadar mengejar keuntungan peribadi tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Semua ini selari dengan matlamat ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara usaha mencari rezeki dan tanggungjawab terhadap keluarga dan kepentingan sosial. Walaupun pada hari ini semakin ramai wanita mencuburi bidang keusahawanan, realitinya cabaran tetap akan wujud dan tidak boleh dielakkan. Ramai wanita terpaksa membahagikan masa antara menguruskan perniagaan, keluarga serta tanggungjawab harian yang lain. Ada kalanya walaupun mereka mempunyai idea yang bernas dan kemahiran yang mencukupi, mereka terpaksa memperlahankan langkah atau berhenti seketika kerana kekangan masa, tenaga dan tekanan emosi. Selain itu, sokongan daripada orang sekeliling memainkan peranan yang sangat penting. Tidak semua wanita bernasib baik untuk mendapat sokongan penuh daripada keluarga atau pasangan. Malah, masih wujud pandangan masyarakat yang memandang rendah kebolehan wanita dalam dunia perniagaan, seolah-olah kejayaan hanya milik golongan tertentu sahaja. Aminah sendiri pernah melalui semua ini. Dia sedar akan potensi yang ada dalam dirinya. Namun, cabaran-cabaran ini sering membuatkan dia berasa ragu dan letih. Sehingga dia tertanya-tanya sama ada dia benar-benar mempunyai langkah lebih jauh atau
sekadar berhenti di tengah jalan. Namun, jauh di sudut hatinya, Aminah tahu bahawa perjuangan ini bukan sekadar tentang perniagaan, tetapi tentang membuktikan keupayaan dirinya sebagai seorang wanita yang berani, bermimpi dan berusaha. Berdasarkan soal selidik yang telah kami jalankan, terdapat beberapa cabaran utama yang sering dihadapi oleh wanita usahawan. Antara yang paling ketara ialah faktor pendidikan dan pengetahuan dalam perniagaan. Terlalu ramai responden menyatakan dan bersetuju bahawa tahap pendidikan dan pendedahan kepada ilmu perniagaan memberi kesan yang besar dalam kejayaan. Selain itu, tanggungjawab rumah tangga juga dikenal pasti sebagai salah satu cabaran utama kerana ia mengehadkan masa dan fokus wanita untuk mengurus perniagaan. Ramai wanita perlu membahagikan masa antara urusan keluarga dan perniagaan menyebabkan mereka mudah letih dan sukar untuk memberi tumpuan sepenuhnya. Kajian ini juga menunjukkan bahawa masih ramai wanita kurang pendedahan tentang pengurusan kewangan dan teknik pemasaran yang patuh syariah. Kekurangan ilmu ini boleh menyebabkan wanita terdedah kepada risiko kewangan seperti salah urus wang atau menggunakan kaedah pemasaran yang tidak selari dengan prinsip Islam. Oleh itu, cabaran yang dihadapi oleh Aminah sebenarnya menggambarkan situasi sebenar yang dialami oleh ramai usahawan wanita pada masa kini, terutamanya mereka yang baru memulakan perniagaan dan masih dalam proses membina keyakinan serta pengalaman. Dalam ekonomi Islam, setiap aktiviti ekonomi perlu berpandukan maqasid syariah. Secara ringkasnya, maqasid syariah ialah matlamat syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Dalam konteks keusahawanan, menjaga agama bermaksud setiap perniagaan perlu dijalankan secara halal, jujur dan beretika. Menjaga harta pula mengajar kita supaya mengurus kewangan dengan lebih berhemah. Elakkan amalan seperti riba, penipuan dan pembaziran yang boleh merugikan diri sendiri serta orang lain. Manakala menjaga akal pula menekankan kepentingan ilmu dan perancangan dalam perniagaan. Seorang usahawan tidak boleh berniaga secara membuta tuli, tetapi perlu menambah pengetahuan, merancang strategi dan membuat keputusan yang bijak. Islam sendiri mengiktiraf dan menghargai usaha wanita dalam mencari rezeki. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap individu sama ada lelaki atau perempuan berhak atas hasil daripada apa yang mereka usahakan. Perkara ini memberi ruang kepada wanita untuk berdikari dari segi kewangan dan membuktikan kemampuan mereka dalam dunia perniagaan. Wanita bukan sahaja berperanan dalam menjaga keluarga, tetapi juga mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi masyarakat serta lebih luas. Dalil ini menjadikan sumber keyakinan dan motivasi yang kukuh kepada wanita seperti Aminah yang terus berusaha tanpa rasa ragu. Seterusnya, terdapat beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk memperkasakan wanita usahawan. Nombor 1 ialah menyediakan lebih banyak latihan keusahawanan supaya wanita mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam mengurus perniagaan, terutamanya dalam aspek perancangan, pemasaran dan pengurusan kewangan. Selain itu, pengetahuan keuangan Islam juga perlu dipertimbangkan agar wanita lebih faham cara mengurus kewangan secara patuh syariah, termasuk mengelakkan riba, pembaziran dan penipuan dalam urusan perniagaan. Akses kepada pembiayaan patuh syariah juga perlu dipermudah supaya wanita dapat memulakan atau mengembangkan perniagaan tanpa melanggar prinsip Islam. Sebenarnya mempunyai potensi besar dalam ekonomi Islam. Sumbangan wanita memberi kesan positif kepada keluarga dan masyarakat. Betul, cabaran memang wujud, tetapi boleh diatasi dengan sokongan dan ilmu. Islam menyediakan panduan lengkap untuk wanita berjaya dalam perniagaan. Inilah peranan wanita sebagai usahawan dalam